Hey, what's up guys? Ini antara resipi yang paling sedap korang boleh buat bulan puasa ni, iaitu ayam masak kicap pedas makan dengan sambal gesek dan juga telur dadah. Okay, first korang ambil seekor ayam, gaul dengan garam dan juga kunyit, lepas tu goreng macam biasa. Resipi yang aku buat hari ni untuk portion 1 ekor ayam. Kemudian korang blend 3 bawang besar, 3 batang serai, halia sebesar ibu jari dengan 10 ulas bawang putih. Okay, kemudian dah blend, korang boleh tumis. Sambil tumis tu kita akan masukkan 1 hingga 2 sudu cili kisar. And then kalau air dia kering, korang tambahkan air sikit, lepas tu tumis sampai dia pecah minyak macam ni, and then masukkan 5 tangkai daun kari. Ok, next kita perlukan 2 sudu sos tiram masuri. Kalau video Kak Rami pakai sos tiram tu, yang masuri lah tu, sebab dia best tak hanyir. Ok, next kita perlukan kicap manis pedas masuri. Yang ni pun sama, wajib ada kat rumah. Yang ni korang masukkan dalam 1 cup lebih. Dia bunyi macam banyak, tapi jangan risau sebab kita dah R&D. Yang ni perfect portion untuk 1 ekor ayam. So dekat rumah wajib ada sos tiram dan juga kicap manis pedas masuri. Ok, next korang masukkan 3 cili padi yang dah diketuk, ayam yang kita goreng tadi gaul sampai sebati, and siaplah kita punya ayam kicap pedas, sangatlah sedap. Ok, next korang goreng 15 cili padi hijau, 15 cili padi merah, 6 ulas bawang putih dengan 1 biji bawang merah. Goreng sampai dia layu macam ni, tumbuk-tumbuk-tumbuk, and then korang masukkan gula, garam dengan serbuk perasa secukupnya, and finally tambahkan minyak panas yang betul-betul panas ni, and siaplah kita punya sambal gesek ni. Ok, last sekali korang goreng telur dadah. Yang ni aku tak ajar lah, korang dah pandai kan, boleh goreng telur dadah macam biasa saja, and sedia untuk dihidang. So ayam yang kita masak pedas-pedas tadi makan dengan sambal gesek dengan telur dadah, sangatlah sedap. Memang berair hidung, memang terangkat dia punya rasa tu. Tapi ayam ni lagi sedap kalau korang peram 2-3 jam sebelum nak makan. Overnight pun lagi sedap. Ok, so boleh try makan dengan family untuk buka puasa nanti. Dia punya pedas tu very kick, campur dengan kicap, sedap sangat rasa dia. Korang boleh try kat rumah. Selamat berbuka.